Betul bos. Ya, betul tuan. Ni orang kata apa, veteran lah dalam bidang ni, Tuan Haslin lah. So kalau kita tengok hari ni, yang platform pula jual harga murah. Lepas tu pula geng warga asing pula jual, orang kata apa, mereka tak jual, mereka bagi upah pasang. Natang apa upah pasang RM189. Kita tak ada saham dengan kabel, orang kata apa, kilang kabel dengan kilang koper. Jadi harga merepek macam ni, baik tak payah buat upah pasang. Baik pilihan servis saja, betul tak? Jadi satu lagi, bila kita kata nak walk in ataupun nak pergi kedai, mereka tak bagi. Jadi dekat situ kita dah boleh faham-faham dah lah kan situasi macam ni macam mana. Jadi kalau hampa ni, kalau nak cari service provider ke apa ke, simple lah. Kata nak pergi kedai ataupun nak jumpa ataupun nak datang ke premis lah. Kalau tak bagi tu, hampa fikir lah sendiri lah no? Tapi kalau nak datang pejabat kami, boleh, tak ada masalah. Buat appointment ataupun layari ekompenaga.com. Thank you, bye bye.